Siapa di kalangan kita yang umurnya dah 30 tahun, dah nak menjejak 40 tahun, ada yang dah 50 tahun tapi belum belajar-belajar untuk puasa sunat daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Tak dapat seluruhnya daripada 1 hingga 9, dapat buat 1 hari pun tak apa. Sebab kalau umur dah 30, dah masuk 40, dah masuk 50, ini umur-umur pertengahan yang mana umur untuk mengajar kita menambahkan amal. Kita ajar diri kita untuk berpuasa sunat. Sebab Nabi SAW sebut antara amal-amal yang banyak, amal-amal yang besar yang boleh kita buat dalam bulan Zulhijjah adalah berpuasa sunat. Jadi ambil masa untuk puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah. Kita penuhkan 10 awal Zulhijjah ini dengan pelbagai amal-amal yang besar. Dan jangan lupa, bila kita berpuasa bulan Zulhijjah, kita niatkan juga supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita niatkan juga supaya Allah makbulkan doa-doa kita. Kita niatkan juga supaya Allah berkati segala kehidupan kita. Dan kita niatkan juga supaya Allah jaga kehidupan kita, harta kita, keluarga kita. Pada ketika nak berbuka puasa, tadah tangan minta pada Allah, Ya Allah, inilah puasa Zulhijjah aku, Ya Allah. Aku persembahkan kepadamu, Ya Allah, untuk meraihkan dan memuliakan bulan Zulhijjah. Jadi berpuasalah, walaupun 1 hari. Umur kita dah pertengahan, tak tahu lagi sampai bila umur kita masih lagi ada. Amalkan, pasti mustajab.